Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku cuma nak bercakap dengan korang tentang satu insiden cerita dia. Pada 28 April 2025, pada waktu 12 pukul 12.33 petang tengah hari ya, waktu Central European European Central itu Central European berlaku satu insiden di mana power outage melibatkan kawasan dipanggil Iberian cerita dia. Andorra, Portugal, Spain dengan France, certain part of France lah, southern sebelah selatan sedikit lah. Dekat panggil semenanjung Iberia gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada ni sehingga boleh kata hampir semua power outage, power station, telecommunication pun out, banyaklah cerita dia. Kenapa berlaku benda ni? Okey, selang beberapa minit sebelum kejadian, selang lebih kurang dalam 10 minit lebih kurang sebelum kejadian berlaku yang power outage tu, baru aku dapat berita, sorry to say lah, aku dah lambat lah. Aku tak ambil puas benda sebab aku banyak benda lain. Ada information mengatakan bahawa ada berlaku solar farm, solar flare. Solar flare yang agak kritikal daripada matahari sendiri yang jaraknya ya, jarak jauh tu ke arah masa tu ke arah situ cerita dia. Solar flare yang kuat tinggi dia punya kandungan neutrino dia dan juga dia akan melibatkan kesan efek neutron dalam apa ni, dalam kita punya partikel lah cerita dia. Kan dalam kalau kita belajar fizik sebagainya, ya, bila solar flare tu berlaku solar flare daripada matahari cerita dia akan memberi satu gelombang pula. Gelombang tu bila kita ada Van Allen belt dipanggil. Van Allen belt ni akan melindungi sebagai satu pelindung kepada sinaran radioaktif, apa ni, kosmik dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun bila solar flare ni berlaku, dia menembusi kawasan tu kita. Dan ada impak dekat bumi kita dia. Kau bayangkan pada masa tu berlaku tu, jadi dia ada efek benda ni sampai boleh berlaku banyak yang problem. Power station, electric blackout sebagainya. Kau nampak tak kesan EMP, electromagnetic pulse dia panggil, EMP. Kan? Kalau kita boleh buat generator EMP pun dia kawasan kecil sebagainya, kan. Tapi dengan kuasa Allah Taala dia boleh bagi EMP yang tahap dewa punya cerita dia, tahap besar gila babi punya cerita dia. Maha suci Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadi alam dan bulan dan matahari cerita dia. Kau bayangkan betapa kuasa dia, betapa kuasa neutron yang ada dalam solar flare tu sendiri menyebabkan berlaku macam ni. Kau biasa tentang kiamat kan. Kiamat ini adalah bukan perakhiran bagi musnahnya alam ni yang seperti mana yang kita tahu. Dia musnah ketamadunan, musnah ke banyak benda lah. Macam structure dan sebagainya. Jadi dia akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan tu. Macam aku pernah cakap ke korang lah. Dunia ni, kita ni adalah pada cycle kelima cerita dia. Kan? Sebelum cycle kelima ni ada cycle keempat. Iaitulah golongan-golongan Al-Him, Al-Rin, Al-Tim, Al-Bin cerita dia. Itu yang lain-lain cerita dia. Dan kita jin dan jan masa tu. Tapi masa kita ni kita ada jin dan juga Al-Him masih ada lagi. Dan kita masih Allah Ta'ala bagi. Maksudnya kita ni cycle kelima. Dan sebelum tu Allah Ta'ala musnahkan ganti dengan makhluk lain. Ada dalam ayat Quran, aku lupa ayat dia. Tapi ada dalam ayat Quran menceritakan bahawa makhluk tu akan diganti dengan makhluk yang lebih baik dan sebagainya. Manusia tu akan diganti dengan manusia yang baik. Gitu dia. Kan? Seperti mana, itulah fitrah Allah Ta'ala. Dan itulah kiamat pada kita sebenarnya. Kan? Satu part of kiamat. Kan? Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tak ada benda yang mustahil. Tak ada benda yang kita rahsiakan satu benda tu. Melainkan masa dan ketikanya saja yang serta asbab dia macam mana pun itu sajalah yang Allah Ta'ala tetapkan bahawa kita tak perlu tahu pun. Tak akan tahu pun cerita dia. Bukan bidang kita cerita dia. Kita terima sajalah cerita dia. Jadi kau nampak tak kesan EMP yang begitu kuat disebabkan oleh solar flare ini sendiri. Jadi kalau solar flare yang sebegini hebat, besar macam ni pun, yang tapi boleh kena satu bahagian je. Dekat semenanjung Iberian saja. Mana dia dekat Andorra, selatan Perancis, Portugal, Spain, cerita dia. Kalaulah ia melibatkan banyak negara, masa tu agaknya pusingan bumi masa yang kena kat solar flare tu kat arah situ saja.
Cuba kalau pada masa tu melibatkan banyak negara lain. Dan seperti mana ini adalah alam. Ia adalah satu sunatullah cerita dia. Seperti mana Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang apa ni, yang hamba-hambanya yang taat kepadanya, seperti syak apa ni, jerung kan dekat Israel, dia serang orang cerita dia. Dan tak pernah kau sebelum tu kawasan tu memang dia serang oleh jerung. Lepas tu Allah Ta'ala hantar lagi dia punya ansarullah cerita dia, jundullah itu, iaitu dari segi api cerita dia, yang membakar banyak pokok-pokok pine di situ. Sedangkan pokok pine sebenarnya bukan sesuai ditanam di apa ni, di Gaza tu sendiri, ataupun di sebenarnya apa ni, kawasan Israel tu sendiri cerita dia. Palestine tu sendiri cerita dia. Dia sebab pokok tu memang tak sesuai. Di situ adalah kawasan pokok zaitun cerita dia. Dan Allah Ta'ala juga hantar ada satu lagi tentera dia, iaitu apa ni, dia buat pasir. Tapi janganlah Allah Ta'ala hantar satu lagi cerita dia. Yang ini paling, kalau ikutkan dalam, kalau kita belajar kitab, kita belajar agama, kita tahu bahawa banyaknya tentera Allah Ta'ala yang dibagi. Bukan saja daripada dari segi makhluk macam serangga, seperti belalang, lalat dan sebagainya. Tetapi dia bagi dalam bentuk sumber-sumber yang macam sekarang ni kita nampak ni, macam yang berlaku dekat Spain dan sebagainya, yang menyebabkan blackout. Itu tentera Allah Ta'ala cerita dia. Dan apa saya Allah Ta'ala buat tu, itulah ketentuannya, fitrahnya, cerita sunatullah dia. Jadi ini bukan cerita agama, bukan apa cerita dia. Aku semua nak kita berfikir kan. Kita berfikir walau macam mana hebat sekalipun kita, walau mana canggih sekalipun teknologi kita ada, walau macam mana apa ni, ke depan ni kita dalam segi macam-macam perlindungan kita ada, sistem dan sebagainya. Tapi kalau dah takdir Allah Ta'ala berlaku benda macam tu, tetap akan berlaku juga cerita dia. Tak ada yang dibawa lemah, apa ni, tak ada yang melebihi daripada kuasa Allah Ta'ala, dia kehendak Allah Ta'ala cerita dia. Bayangkan kalau ikutkan jarak antara matahari dengan bumi tu jauh, cukup jauh. Tapi macam mana solar flare tu, tak ada api dia tu, tak sampai pun, tapi dia punya radiation dia tu boleh sampai ke bumi cerita dia. Bayangkan punya hebatnya Allah Ta'ala cerita dia. Kan? Dia punya neutrino dia, neutron dia, semua boleh pergi sampai ke bumi cerita dia. Hebat. Bukan setakat dekat permukaan bumi. Kalau kita pasang sensor untuk mengesan neutron dan neutrino ni dekat dalam bumi, bawah bumi pun tetap akan dapat juga signal apa ni, dia punya bacaan dia cerita dia. Kan? Memang kita ada manusia ni, kita dah pakar-pakar saintis ni dah pasang banyak sensor dalam bumi cerita dia, untuk mengesan gempa dan mengesan segala macam nenek lah sensor dia. Dan satelit. Kau bayangkan benda-benda macam ni kan, dia melibatkan satelit. Satelit mungkin rosak cerita dia. Kan? Sebab satelit tak ada perlindungan apa-apa pun cerita dia. Habis kuat pun apalah perlindungan ni, yang panel tu saja. Tak ada apa benda cerita dia. Benda tu boleh jadi rosak sebagainya. Jadi bagi ada kawan-kawan yang tanya aku, what happened tentang dekat blackout dan sebagainya. Ini kita tengok daripada segi yang Allah Ta'ala hantar. Tapi kita manusia ni dekat dalam dunia ni pun, kita dah buat dah sebenarnya. Kan? Amerika ada dia punya apa ni, alatan EMP dia, senjata EMP dia. Rusia dah ada lama dah EMP. Aku tak tahu, Israel aku tak tahulah cerita dia. China mungkin tengah berusaha untuk buat EMP, dan banyak lagi negara. Jepun dah ada, rasa kalau tak silap aku Jepun dah ada cerita dia. India Pakistan aku tak pasti. Balik cerita India Pakistan yang perang sebagainya kan. Bayangkan tentera India sendiri tak nak ikut cakap presiden dia. Sebab apa? Macam inilah. Tak ada siapa nak perang bang. Tak ada siapa yang berakal waras kan, nakkan perang gitu. Yang nak perang ni adalah orang yang akal tak waras tu cerita dia. Kan? Satu daripada bangsa yang akal tak waras tu bangsa Yahudi cerita dia. Kan? Itu yang gila membunuh sebagainya. Ya. Manusia yang berakal waras, tak kira lah negara mana, kalau boleh nak elak peperangan ni. Sebab apa? Dalam peperangan tidak ada sesuatu yang baik pun. Semuanya teruk gitu, rosak gitu dia. Jadi tak ada pilihan yang bagus, melainkan kalau boleh elak, elaklah gitu. Macam dalam kes yang EMP dan apa ni sebagainya, kita tak boleh nak elak pun. Kita terima sajalah kan gitu dia. Daripada solar flare, tindakan apa yang Allah Ta'ala hantar gitu dia. Dan kalaulah aku membayang, berfikirlah juga kalau Allah Ta'ala, tapi
kena ingat lah, kalau Allah Ta'ala hantar benda tu dan menyelesaikan masalah di Palestin tu, maknanya jarak kita antara daripada selesainya Palestin yang Allah Ta'ala musnahkan sebagainya tu dengan sehingga dengan Al-Mahdi dan akhir zaman tu lebih kurang dalam 40 tahun je cerita dia. Hui, dekat cerita dia, pendek. Tak tahu, bukan 40 tahun, mungkin 40 bulan, mungkin juga 40 hari cerita dia. Memang Allah Ta'ala, kita tak tahu cerita dia. Tapi berdasarkan eskatologi, itulah cerita dia. Aku pun ambil tahu juga benda-benda ni cerita dia. Walaupun kadang-kadang ialah satu benda yang baru, cerita dia, kita ambil ilmu daripada Allah Ta'ala, kita ambil semuanya cerita dia. Kan? Tapi apa yang aku tahu cerita dia, kalau orang tengok, bila nak habis ni Palestin sebagainya, bang. Kalau nak habis Palestin ni, maknanya kita dah dekat dengan kiamat lah. Itu je dia. Itu janji Allah Ta'ala, itu dia. Dan adakah kau bersedia untuk kiamat? Itu dia. Kalau kau rasa tak bersedia, tak payah minta benda tu. Itu dia. Kita lawan setakat mana je lawan. Tak kira lah cara boycott ke apa ke sebagainya. Kan, ini bukan cerita agama, ini cerita survivality kita, manusia. Kan, kita tidak ada perlindungan apa-apa. Kita berharapkan pada Van Allen Belt tu saja sebagai untuk sebagai perlindungan kepada sinaran kosmik. Tapi berapa? Kita ada satu lagi lapisan dipanggil lapisan ozon. Itu pun dah terburuk, hancur dah sebagainya. Kau bayangkan macam mana? Balik bila ada orang tanya aku, bang, lapisan Van Allen Belt tu kan memang very strong dia punya current dan sebagainya kan. Current dia, radiation dia. Betul, itu dia. That's why kalau ada orang tanya aku, macam mana kapal angkasa boleh lepas space shuttle ke roket ke apa, ya itu aku tak tahu lah cerita dia. Sebab logik akal dia, Van Allen Belt tu memang tak boleh lepas, tak boleh tembus cerita dia. Tapi tak apalah, dah panjang sangat dah, sudah dekat 12 minit dah benda ni. Aku berceloteh tak sangka benda 12 minit. Tapi benda ni ialah satu, kita dekat Malaysia ni kita kena bersedia. Kita kena buat satu EMP shielded punya generator ke, power generator ke, supply rumah ke, kita kena buat something cerita dia. Kita kena cari satu idea macam Faraday cage ke kita buat cerita dia. Tahu Faraday cage? Ni kita belajar lah, kau cari Google lah tentang, atau cari ChatGPT tentang Faraday cage cerita dia. Kalau kita ada macam tu, kita boleh elakkan banyak benda lah cerita. Apa pun, okey lah. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Harap kita, negara kita Malaysia kekal selamat sampai bila-bila. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.